Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAST sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Kita nak pahala menderu-deru menanti anda. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia ini kan, dan kita menjengah 10 malam terakhir. Dah tak lama dah, sekejapnya masa berlalu. Allahu Akbar. Okey, kita nak teruskan perkongsian Assalamualaikum pada pagi ini. Dengan topik kita kali ini adalah tak kaya harta tapi kaya infak. Tak kaya harta, tak apa, tapi kaya infak. Saya bersama dengan Ustaz Hanafi Abdul Malik selaku ikon Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Ustaz sihat kan? Alhamdulillah, hidup lagi. Allahu Akbar. Satu nikmat sebenarnya kan Ustaz kan. Ustaz, topik kita tak kaya harta tapi kaya infak. Apa yang Ustaz nak kongsikan ni? Sebab kita perlu kaya infak juga sebenarnya. Betul. Kan harta tak kaya sangat ke macam mana? Tak begini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton TV Al-Hijrah yang baik hati lagi pemurah. Tak kaya harta tapi kaya infak. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dua-dua orang nak kaya harta, nak kaya juga infak. Kerana pada fikiran logik kita, orang yang kaya mestilah suka bersedekah. Tapi ramai orang kaya, dia takut dengan sedekahnya menyebabkan mereka miskin. Mereka rasa titik peluh mereka mendapatkan harta dan harta adalah milik mereka. Tetapi bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu bermanfaat dan doa anak yang soleh. Tuan-tuan, bila kita mati, kita kena bawa amalan kita, harta kita. Kita akan tinggal 70 tahun bertungkul umur siang dan malam, kumpul harta, buat rumah, renovation rumah, beli kereta. Tapi bila umur 70 tahun, kita dah meninggal dunia, dan ketika itu apa berlaku? Harta yang kita kumpul, duit dan simpanan, saham kita, semua kekal di dunia. Apa yang kita bawa ke akhirat? Tak ada. Kecuali kita convertkan harta tersebut atau sebahagian harta tersebut menjadi saham akhirat. Pencen kubur kita dengan kita berinfak. Maka kita kaya di dunia, kaya di akhirat. Ingatlah Rasulullah SAW tidak memiliki harta yang begitu banyak. Tetapi Rasulullah SAW adalah contoh unggul dalam kaya berinfak. Kerana setiap hari dalam bulan Ramadan, Jibril turun bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengaji. Dan selepas itu Ibn Abbas beritahu, aku melihat Rasulullah SAW memang seorang yang pemurah. Tetapi dia lebih pemurah ketika di dalam bulan Ramadan. Seperti angin yang menderu. Tuan-tuan, itulah kekayaan infak. Dan Masya Allah, Tabarakallah, dalam masa yang sama tuan-tuan, para sahabat, walaupun dia kaya, contohnya Abdul Rahman bin Auf, namun dia juga suka bersedekah. Dan kemudiannya kita tengok Saidina Osman, walaupun kaya, mereka juga suka bersedekah. Kaya infak. Dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salah satu ciri orang bertakwa adalah seorang yang pemurah, yang suka berinfak. Tuan-tuan boleh rekod, cari dalam surah surah Ali Imran ayat 134, iaitu ciri orang bertakwa. Kalau 133, burulah kamu keampunan daripada Allah yang disediakan syurga seluas langit dan bumi bagi mereka yang bertakwa. Iaitu yang pertama, 134 Ali Imran, mereka yang suka bersedekah, berinfak waktu senang, kayalah, dan waktu susah, miskinlah. Bukan sepanjang masa kita senang je, tapi kita istiqamah. Waktu senang bersedekah, waktu susah pun bersedekah. Kerana waktu senang bersedekah, tanda bersyukur, rezeki akan bertambah. Waktu susah, kita bersedekah, tanda kita bersabar dan rezeki akan melimpah ruah. Kita akan datang balik putaran menjadi senang.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom pujuk hati kita pada hari ini sama-samalah kita cuba berinfak untuk pembinaan Pusat Kecemerlangan Pendidikan Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra atau dipanggil MTS FAS. MTS FAS telah berusia bermula daripada tahun 2011 lagi tuan-tuan. Dalam masa yang sama pada tahun 2011 kita telah melahirkan pelajar-pelajar yang hafiz Al-Quran dan Masya Allah mereka juga tidak ketinggalan dari sudut ilmu silibus kebangsaan. Tuan-tuan, kita berdaftar ranking ke-7. Kita berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dari nombor 7 daripada 1,000 mahat tafiz yang berdaftar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam masa yang sama, silibus kita juga kita daftarkan di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Kalau tuan-tuan tengok video sekarang ini adalah kerja-kerja tolak tanah. Di atas tanah yang kita beli sejumlah 6 juta ringgit dan kita sedang melakukan proses-proses pelan dan juga untuk pembangunan bangunan. Tuan-tuan, apa yang Ustaz sampaikan, walaupun daripada tahun 2011 sampai ke saat ini, kita ada 350 orang pelajar dalam satu-satu masa, 30 orang guru di lot-lot kedai yang kami sewa. Resikonya bila-bila saja kita boleh ditamatkan kontrak. Jadi kita perlukan Pusat Kecemerlangan Pendidikan di mana di sini ada sekolah rendah, sekolah menengah, kelas, makmal sains dan macam-macam lagi teknologi ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS sekarang ni dalam proses mendigitalkan semua mata pelajaran dan silibus sukatan pelajaran yang ada di sini. Dan kemudiannya tuan-tuan, dalam masa yang sama kita juga aktif dalam pertandingan robotik. Kita ada pelajaran tentang robotik, dalam masa yang sama makerspace. Dan alhamdulillah kita juga aktif dari sudut co-curriculum, terutamanya silat dan juga memanah, dan kita ada wakil-wakil di peringkat kebangsaan. Dan Masya Allah, tuan-tuan, nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada, hubungilah kami segera. Kami bukan scammer, tapi kami perjuangan yang nyata. Saya nak menyeru pada orang ramai, janganlah kita menderma pada scammer. Sedangkan pada platform yang sahih seperti TV Al-Hijrah ni tuan-tuan, inilah kita perlu tuntut sama-sama. Selama mana Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra terbina, kemudiannya pelajar-pelajar solat, mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, bakal melahirkan profesional yang hafiz Al-Quran dalam masa yang sama. Masya Allah, tabarakallah, mereka ni akan jadi pemimpin dunia, pencipta tamadun yang baru. Insya Allah tuan-tuan, pahalanya semuanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Ingat, mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali iaitu sedekah jariah. Mudah-mudahan sedekah tuan-tuan pada hari ini Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang melimpah ruah. Salam Ramadan, salam perjuangan dari MTS FAS. InsyaAllah, Alhamdulillah, cantik penutupnya kan. Salam perjuangan, salam Ramadan daripada MTS FAS. Itu dia bersama Ustaz Hanafi Abdul Malik selaku ikon MTS FAS bersama kita membincangkan topik tak kaya harta tapi kaya infak. Benda baik jangan bertangguh, teruskan berinfak untuk MTS FAS. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Kita akan jumpa lagi insya-Allah mudah-mudahan satu hari nanti. Kita berehat sekejap para penonton, kita akan kembali selepas ini. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya Allah.